Sebelum kita ulas lagi, mari kita selidik ayat on sendiri. Ini apa on dia cakap. Saya lihat cara kita di Johor bukanlah dengan bertikam lidah atau berdebat secara terbuka. Kalau kita tengok sidang DUN pun, keadaannya tidak begitu. Ia harmoni, tertib dan menjaga adab. Hafiz, itu di DUN, membincangkan resolusi dan undang-undang antara ahli-ahli dalam Dewan. Ada 56 adun di Johor. Sangat penting proses di DUN dan perlu diteruskan. Tapi kita sekarang bincang tentang proses sebelum kita ke DUN. Bahagian memilih DUN. Dan ini bukan antara 56 ahli di Dewan, tetapi melibatkan terus dengan 2.7 juta pengundi Johor. Sebab itulah sebabnya dia dipanggil Pilihan Raya Negeri. Pengundi-pengundi Johor perlu pilih antara Pakatan, BN dan PN dan juga daripada semua parti serpihan. Pakatan dan Barisan Nasional bertanding untuk semua kerusi dan pasti bakal MB adalah daripada antara dua gabungan ini. So on, apa salah berdiri berhadapan dengan lawan utama di atas pentas?